Long, Audi Lia dekat mana? Audi dekat mana Long? Audi dah jual ke? Audi Lia dah kembali lagi guys, ataupun dah comeback. Ya Allah, lamanya aku tak bawa kereta ni. Akhirnya boleh bawa juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulok tiba. Okey guys, apa yang lo nak buat hari ni cukup-cukup special untuk viewer long ataupun follower long dekat YT. Korang boleh tengok video ni sampai habis supaya korang tak boring ataupun tak bosan dekat rumah. Jadi ramai yang tanya long dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat YT ke, long Audi Lia dekat mana? Audi dekat mana long? Audi dah jual ke? Hai korang ni, bila masa lo nak jual Audi guys? Sebab lu sayang lagi. InsyaAllah one day akan jual. Tapi tak tahulah tu. Sebab lu pun dah kata apa, dah berkahwin apa semua mungkin nak cari tempat pitu nanti kan. Tapi sekarang ni kita tak nak cakap pasal tu lagi. Kita akan cakap pasal tu mungkin one day nanti. Jadi sekarang ni apa yang lu nak cakap, Audi Lia dah kembali lagi guys, ataupun dah comeback. Sebab tuan badannya ni dah nak comeback dekat YT. So Audi Lia pun perlu comeback guys, supaya saya lebih semangat, lebih energi apabila nak buat YT bersama Audi Lia dan Pablo Escobar yang ada dekat rumah tu. Jadi mesti korang tertanya, dekat mana yang lu buat kereta lu ni? Mesti tempat ni bagus. Memang betul guys, memang bagus dekat sini guys. Kalau nak tahu apa kelebihan dia, kejap lagi lu akan tunjuk, lu akan tanya orang Pomer tu dekat mana kedai ni, ataupun lu sendirilah yang akan bagi tahu korang. Jadi tak apa melengahkan masa, jom kita pergi melawat Audi Lia guys, okey? Jom kita sama-sama melepaskan rindu. Let's go. Okey guys, HR Motorsport Tuning dekat Selayang Baru, ataupun korang boleh search je dalam Waze, tulis je nama ni, akan keluar nanti, okey? Jom kita tengok mempersembahkan Audi Lia yang akan comeback sekejap lagi. Ini dia guys. Audi Lia aku rindu banyak sama kamu. Ini dia guys. Dah siap dah guys. Itu saja je, kita buka bonet depan supaya boleh menunjuk tiba. Taklah ada nak check sikit lagi. Jadi jom kita seksi interview dengan seseorang Pomer yang sangat terkenal dekat HR Motorsport ini. Okey guys, sekarang ni kita di hadapan bonet Audi Lia. Ini dia abang Pomer kita. Assalamualaikum abang Aziz kita. Waalaikumsalam. Okey bang, lu nak tanya bang, dekat kereta Audi Lia ni bang, nama dia Audi Lia sebenarnya ni bang. Nama dia perempuan sikit tapi dia garang sebenarnya. Okey bang, apa yang dah tukar dekat kereta ni bang? Okey. Untuk kereta Audi TT ni, kita dah tukar kepada turbo dia. Turbo Ya. Oh sini ni lah barang-barang dia yang tukar ni. Yang ini lah barang kita tukar. Oh. Turbo, drive shaft dengan condition ui, teruk sangat ni bang. Oh, faham. Lepas tu disroto. Nampak macam elok kan? Tapi sebenarnya ada perbezaan. Apa bang? Nipis ketebalan dia. Oh, faham. Oh, ini dah nipis dah. Ini dah. Walaupun nampak macam boleh pakai, tapi itulah condition dia. Oh, dah teluk sangat ni. Untuk performance kereta. Lagi bang? Lagi satu, kita tukar sekali dengan engine oil. Engine oil. Kita akan pakai brand top. Oh. Kat sana. Oh ni. Ini yang elok bang. Yang saya pakai yang ni Ya betul. Oh. So ini minyak yang kata licin lah. Betul tak bang? Sesuai untuk Audi, Volkswagen, BM dan macam-macam lagi lah. Okey. So dekat kereta ni semua tu dah tukar bang? Ya betul. Alhamdulillah. So lepas ni lu dah boleh ni tekan-tekan laju Dah boleh tekan-tekan. Wow. Tapi kena apa ni bang, kena patuh undang-undang lah. Melebihi tak boleh melebihi 110 so kalau yang lebih tu kena samalah. Betul Betul. So naik laju-laju juga tapi undang-undang ikut. Betul tak bang? Betul. Jadi bang, kereta lu okey, jujur bang, abang dah buat semua ni.
Apa lagi yang patut lu tukar bang? Ada lagi yang tukar. Apa bang? Seperti coil plug dengan spark plug. Oh, sebab dah lama ni. Ya, dah lama. Lepas tu respirator. Ni tank ni. Lepas tu dengan tank inilah. Oh, sebab ni tak nampak Tak nampak. Oh, faham. Itu bukan untuk bengkel saja tapi untuk owner juga. Oh, betul. Dia boleh check dia punya air apa semua senang sikit Selalunya kalau nak check yang ni kena buka bang. Betul. Tapi kalau dah tukar yang baru, dia dah clear apa semua Okey. Tapi ini kereta ni dah tukar apa semua, dah air pun kita dah masukkan kolam apa semua. Betul bang? Betul. Jadi alhamdulillah abang ni cakap dah boleh bawa laju, tapi saya tak bawa laju guys. Saya ikut undang-undang. Betul tak bang? Betul. Patuhi undang-undang. Ya, patuhi undang-undang. Walaupun kereta buat ke tak buat, patuhi undang-undang. Sebab nyawa penting. Betul tak bang? Jadi apa-apa dekat kereta tak apa, yang jadi dekat tuan je. Macam tu. So itulah yang Abang Aziz cakap. Kita akan sesi interview lagi dengan seorang lagi abang yang cukup famous juga dekat sini. Jom kita jumpa dia. Let's go. Zas. Okey guys, kalau korang nak kenal, inilah Abang Syami pomen dekat sini. Korang boleh jumpa Abang Syami, korang boleh jumpa Abang Aziz, korang boleh jumpa Abang Anis. Abang Anis sekejap lagi kita interview. So abang ni tengah buat apa sekarang ni? Abang Syami tengah buat apa sekarang ni? Modify kipas. Modify kipas. So abang ni Abang Syami ni dia malu-malu sikit guys. Tapi kalau korang kenal dekat depan, dia memang seorang yang kaki borak juga sebenarnya. Senang nak berbual dengan dia. Sama juga dengan Abang Aziz kita ni. Abang Aziz ni pun sama. Memang dia orang ni memang cukup sporty lah. Dia datang sini apa semua, dia sambut dengan makan nasi, minum air. Bukan dah tu. Dengan makan nasi pula awal. So dekat sini cukup selesa guys. Kalau korang nak tunggu, boleh tunggu dekat sini, boleh tunggu dekat dalam ni pun boleh. Betul bang? Betul. Ini memang khas untuk customer. Korang nak tidur pun boleh kat sini guys. Nak tidur boleh, nak layan TV pun boleh. Nak solat pun boleh untuk agama Islam ya. Jadi saya cukup berpuas hati dekat sini guys. Sebab diorang ni memang layan saya macam anak sendiri, macam anak bengkel dia kata. Macam adik-beradik. Harga pun mampu milik guys. So apa yang patut korang buat dekat sini? Contoh bang, apa yang perlu buat dekat sini bang? Yang boleh buat dekat sini macam servis yang paling major sekali, kita tukar enjin lah. Oh, tukar enjin pun boleh kat sini? Tukar enjin ke nak tukar gearbox pun boleh. Oh, okey. So barang-barang tu depends pada owner. Kalau nak kita cari pun boleh, nak daripada owner pun boleh. Betul. So kalau korang nak tahu barang-barang yang lu tukar macam ni guys. Ni macam ni. Dengan syah apa semua, turbo ni. Ni apa black pack apa bang? Disloto ni Abang Aziz yang carikan. Sebab kalau kita nak cari leceh kan. Kalau bengkel cari, harga pun boleh murah. Kalau kita yang pergi sendiri guys, harga dah lain macam guys. Kadang-kadang melambung. Betul tak bang? Betul. Sebab orang akan main harga. So baik kita suruh bengkel yang pergi. Jadi bengkel bagi tahu kita dengan harga-harga sekian. Kita apa lagi, kita refer je lah duit. So guys, kita tunggu abang ni, kita sambung jari. Best tak video tadi? Tapi kejap, sebelum ada nak share something dekat korang. Andai kata korang tengah bingung, tak tahu nak buat seikan apa lagi, Otta adalah satu trading app yang terbaik yang sulung gunakan semenjak 2 menjak ni. App Otta. Otta ialah satu trading app yang dipercayai dengan mempunyai 40 million active user. Takkanlah korang tak percaya lagi, dah ramai guna aplikasi ni. Korang tak perlu risau. App Otta ni bukan app trading baru guys. Otta ni dah ada sejak 13 tahun yang lalu di 180 buah negara. Otta juga offer quick withdraw. So senanglah korang nak keluarkan duit dengan cepat. Minimum deposit serendah RM100 saja. Korang pernah tak terfikir hanya menggunakan iPhone dan internet, korang dah dapat buat beribu ringgit? Nak tahu macam mana nak buat duit dekat Otta ni? Ada satu trending ni, predict market trend. Kita beli aset seperti gold, crypto, stock. Beli ketika harga rendah dan jual ketika harga tinggi.
Perbezaannya akan jadi income korang. Tapi korang mestilah ingat, semuanya ada proses, bukannya secepat kilat. Korang yang nak mula belajar trading tu, tekan link dekat description sulung dan guna promo code ni untuk dapatkan double deposit dari OTA. Korang boleh start dengan harga serendah RM100 sahaja. Promo code ni terhad untuk beberapa orang sahaja yang terawal. Okeylah, panjang sangat dah Lun cakap ni. So, jom kita sambung video. Okey guys, tadilah ada cakap nak interview Abang Anis sekarang ni Abang Anis dah ada dengan kita. Okey bang, apa abang nak bagi tahu bang? Okey, orang kalau nak datang servis dekat remap ke apa ke, repair dekat SR Motorsport. Okey, sebelum kita orang nak buat apa-apa, kita akan check dulu kereta. Kita akan check dulu semua kereta customer, apa condition dia macam mana. Katakan nak remap, kita akan buat smoke test. Smoke test, nak tengok ada bocor ke apa ke, ada kerosakan ke apa, kita akan check dulu. Oh, so macam abang yang abang buat ni macam yang abang buat dekat kereta Lun lah. Sebelum ni smoke test apa semua. Ya, betul. Saya tengok ada bocor, betul tak? Lepas tu nak tukar barang. Oh, macam betul tu. Lah. Faham. Jadi bang, lagi? Okey. Contoh tu remap lah. Kereta turbo ke apa semua kan. Kereta NA pun kita akan check dulu lah. Tengok spark plug ke apa, dia punya compression, engine compression apa semua kita akan check dulu. Katakan nak servis minyak hitam, sini buat ada servis juga. Servis minyak hitam, tukar gearbox boleh, tukar enjin boleh. Oh, tukar enjin pun boleh kat sini Oh, lain macam. So sini baru kata memang dekat SR Motorsport ni full package lah, semua dah boleh buat dekat sini. Oh, okey. Tadilah dia tanya Aziz. Contoh barang customer nak beli ataupun yang perlu tukar bang dekat abang pun boleh betul tak bang? Boleh. Abang yang tolong cari pun boleh Boleh. Ataupun kau nak cari sendiri pun boleh. Cuma yang tu selutnya baik bengkel cari. Baik kita. Sebab senang nanti apa-apa warranty. Betul. Claim pun senang. Jadi nak tukar pun senang nanti. Korang hanya apa ni? Ada senang cakap macam ni standby duit je, standby duit. Lepas tu biar bengkel yang tolong buatkan semua tu. Okey bang, satu lagi bang. Lu ada perasan yang sebelum ni bang, apabila lu hantar kereta ni, abang ada cakap dekat lu jangan balik lagi, tunggu dulu. Itu kenapa bang? Okey, sebab kita nak tunjuk kat owner apa masalah dia. Kita explain senang depan-depan. Kalau dah balik susah. Faham kalau main masak susah betul tak? Betul. Kalau ada apa ni owner sendiri, okey. Contohlah rosak turbo. Korang boleh nampak benda tu. Oh, jadi korang pun akan berpuas hati. Ibarat macam ni lah, kalau korang kat rumah tiba-tiba bengkel hantar cakap ni turbo rosak ni. Korang percaya tak? Mesti 50-50 Nanti mulalah cakap bengkel tipu lah apalah, betul tak bang? Betul. Baik korang ada sendiri depan mata korang, baru korang percaya. Jadi lu dekat sini, lu dengan abang ni abang ni lah yang urus kereta lu sebenarnya. Yang cakap turbo bocor apa semua inilah. Jadi lu cakap dekat abang ni, okey macam ni abang ni. Abang ni tolong carikan. Macam senang tu je. Betul tak bang? Betul, senang. Jadi kalau korang nak datang sini, lu ni lu bukan promo ni tanda lu puas hati datang bengkel ni. Sebab tu lu buat video sepena Audilia ni siap ataupun comeback lagi kereta ni. Lu hantar sini, lu cukup puas hati. Jadi kalau korang nak buat apa-apa, korang boleh datang sini. Tadi kan abang ni dah cakap banyak lah. Sini semua boleh buat. Kata full lah boleh buat kat sini. Engine boleh, gearbox boleh, remake boleh, servis boleh. Apa lagi yang korang nak? Tak ada dah. Itu semua dah ada dekat sini. Datang je betul bang? Betul. Ni dekat mana bang kalau kira sebenarnya bang? Ni dekat Selayang. Selayang Baru Ni Selayang Baru betul guys, dekat Selayang Baru. So yang mana nak backing kereta atau nak buat remake boleh datang jumpa abang ni, okey? Kita sambung je lagi. Bang, lu ada ingat satu benda lagi bang? Abang lupa nak bagi tahu. Apa tu? Okey, jap. Pasal payment. Pembayaran. Okey, sekarang kan orang kan ada kurang sikit ni kan. Isu-isu banyak isu benda tu. So, tak boleh nak bayar terus. Betul. Tak boleh bayar semua sekali dalam masa time tu juga. So, kita bagi kemudahan untuk customer kita untuk bayar secara ansuran. Wow. Secara ansuran. Okey. Ansuran tu maksimum RM5,000 selama 12 bulan. Ui, lama. Tapi kalau kira bagi long
untung lah benda tu, faham tak? Ya, betul. Senang lah orang nak cari duit. So kalau korang ada komitmen yang tinggi, kalau korang datang baiki dekat sini, korang boleh buat apa ni panggil, insurans apa semua, senang. Tak perlulah fikir, oi ni mesti mahal aku nak bayar ni. Tak. Korang boleh buat insurans dekat sini. Senang je guys. Sebab lu pun dah pernah guna dekat sini. Tak percaya tanya abang ni. Jadi itu yang abang ni cakap, itu benda betul sebenarnya guys. Sebab apa? Sekarang ni kan musim-musim orang apa ni, orang kata susah cari duit, betul tak? Betul. Ekonomi merosot. Jadi dekat sini dia menyediakan insurans. So kalau korang nak guna insurans tu, boleh bagi tahu abang ni. Abang ni akan ajarlah nanti korang. Okey? Alhamdulillah, rindunya aku Cordelia. Akhirnya siap juga guys. Guys, masih smart lagi Cordelia guys, ataupun masih handsome boy lagi tak Cordelia ni? Walaupun nama dia Cordelia, tapi dia seorang yang ganas je. Jadi korang tengok montas tadi, cantik tak? Cantik kan? Itulah membuatkan saya rindu dekat Cordelia guys. Walaupun Cordelia ni dah ada adiknya nama Pablo, saya still lagi rindu dekat Cordelia guys. Ya Allah, lamanya aku tak bawa kereta ni. Akhirnya boleh bawa juga. Jadi guys, saya harap korang happy jugalah. Saya pun dah happy ni. Jadi saya nak awak pun happy juga. Alhamdulillah. Akhirnya saya boleh bersama Cordelia lagi. Tak boleh tak cakap apa-apa dah. Terlalu rindu sangat nak bawa kereta ni. Yang penting pakai seatbelt dulu. Pakai seatbelt dulu. Bahaya nanti. Susah pula lah. Baju hitam bersama Cordelia yang berwarna hitam juga kan. Aduh, alhamdulillah. Ini semua rezeki daripada Tuhan semuanya. Jadi guys, saya dah terlalu rindu dengan kereta ni. Saya dah nak bawa kereta ni. Jadi kita akan jumpa pada next video nanti. InsyaAllah saya akan ada video baru lagi yang menarik juga. Kita jumpa pada video baru, okay? Jangan lupa support semua RT. Jangan lupa support Tia. Jangan lupa support mami saya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe and share. Assalamualaikum. Bye bye. I love you semuanya.